kata aku gila kan. Nak kata aku gila kan. Inilah orang suka judge orang. Ni lah suka aku nak kata aku gila kan. Ya guys, maaf aja intro aku macam lukas tadi. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di channel IJB Gaming. Dan hari ni aku nak main game pula. Nak main game Geometry Dash. Geometry Dash lah. Game boleh buat aku emosi. Tadi korang awal tengok video aku macam aku dah stress kan. Kau tengok air video ni aku lebih stress tau. Dia macam ni game ni. Macam kau tahulah. Kau pernah tengok tak game yang orang selalu kata yang buat orang emosi tu? Game yang apa tu orang kata nak kena ambil mouse. Lepas tu nak kena tekan-tekan. Sekejap aku buka sikit suara kamera. Nak kena tekan-tekan. Game yang tu lah. Jadi tanpa ya basa-basi lah. Kalau tengok aku stress kan. Kalau tengok aku stress, jangan lupa like, comment dan share. Subscribe tekan di bawah. Terima kasih. Ayo, let's go. Kita mainkan level yang pertama yang warna biru ni. Lompat. 2% terus mati. Hup. Ya. Macam easy je. Hup. Aku dah pernah main dah sebenarnya game ni. Jadi aku sedikit hafal lah. Mati. 11% dah meninggal sekejap. Set. Kenapa mati lagi? Set. Okay, mantap. Okay, pernah mati pertama tadi tu. Mantap. Hup. Satu kali kan boy. Mantap. Kita berubah jadi pesawat. Jadi kapal terbang macam aku ada no angel sikit. Tapi dia tadi siap. Dah mati. Aduh, Hup. Lompat. Kenapa tak nak lompat? Geram kau tak aku ni geram. Ya aku pergi dah berlompat buat apa? Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ini baru awal-awal tau. Okay, aman. Okay. Hup. Ni macam nak tak lama waktu yang ni. Ni easy. Apa? Aku orang kata aku dah hafal gitu ya. Ni mungkin aku bisa jatuh ya. Okay, kita berubah jadi pesawat bentar lagi ni. Kita pesawat. Naik kali ya. Aku main pakai setengah ni tau. Dia benda yang easy lah. Intinya apa? Intinya easy. Okay, mantap. Okay. Hup. Apa kita boleh menangkan ini? Okay, mantap. Okay. Memilihkan juga sebenarnya game. Okay. Set. Macam aku kena fokus. Aku dah jauh tadi. Aku mati. Woi, menang. Apa ni ya? Kalau easy lah. Aduh, berapa kali mati aku ni? Aduh, 9 kali mati je. Aduh. Easy, kita terus ke level berikutnya. Kita tengok level lain tak? Macam ada? Okay, level yang ni Aku risau aku tersiap batan aku. Dia dah piak. Let's go. Ini bunyi sedap. 2% tu meninggal. Tak tahu. Set. Kenapa aku meninggal lagi? Okay, lompat. Set. Okay dah. Aku dah sedikit boleh. Set. Mantap. Jadi kalau macam play kenapa bila aku ni macam aku dah tahu memang aku dah pernah main dulu Mula aku main kat laptop so main pun dah macam susah sikit lah. Jadi memang aku hafal mapnya. Jadi korang jangan kata curang apa. Aku dah pernah main macam mana.
Semua jenis game macam ni aku dah pernah main. Jatuh 41% ni. Kita jauh juga. Sabarlah. Sabar dikit ngapa sih? Level 2 sulitnya minta ampun ya guys ya. Aman ni apa jatuh dah. Master guys, memang gila aku lepas ni ya. Gila lah. Tolong lah. Memang gila aku lepas ni. Okay, aman. Okay. Apa aku sejatuh kat situ Tegas lah. Aku rasa sekali aku menang. Confirm ni. Aku dah mula. Aku tahu kata dah masuk ah. Set. Easy man. Easy. Udah easy ni. Ya. Aduh, yang mencabar dikit tak ada kah? Apa lagi ni? Okay, jadi apa ni? Kapal terbang je. Easy man. Go. Iya. Dapat terbang. Lepas tu boleh jatuh kat situ. Itu lah aku kata kau jangan sombong. Kau pergi sombong apa ni? Stres tau. Aku stres. Asal tu jatuh kat situ. Stres tau. Aku stres. Apalah salah itu. Fokus. Fokus. Okay, aman. Apa jatuh lagi? Stres betul tak? Ya Allah. Jatuh lagi. Aku dah stres betul main game ni, kau tahu tak? Apalah salah hidupku? Apa salah hidupku? Penggemar MU. Aku tak minat MU pun. Aku tak tahu minat bola pun. Susah betul Okay. Okay, aman. Okay. Aku pergi lompat apa? Stres betul lah. Betul orang kata gini betul-betul stres kepala otak aku lah. Okay, aman. Saya aku tak nama kali pun aku takkan end video. Aman kali, aman sentosa. Mari kita bertunang saja tiba. I am sorry. Astaghfirullahaladzim. Apalah salah hidup aku ni. Tolong jangan fokus tu guys. Jatuh lagi. Stres betul lah. Tengok. Aku tak boleh belah betul game ni lah. Si mati aku fokus yang betul korang nampak macam tak main cakap ni. Macam jaga setelah gue. Mengapa?
Mengapa? Apa dah aku cakap. Kau apa lompat. Okey lompat. Okey dah. Susah sikit Yang kena menghadapi kamera pun susah sikit ni. Okey. Pang pung ping. Apalah daripada tadi. Setengah lah otak aku, kau tahu tak? Mati lagi setengah lagi otak aku ni. Apa Okey. Mantap. Gokil. Aku adalah pro apa jenis pro lah. Okey. Fokus. Kita perlu fokus kali ni. Okey. Sampai bila kapal terbang. Okey. Jangan kena fokus ya. Tidak aku takkan main cakap. Aku cuba juga cakap. Aku cakap apa yang kali aku nak cakap. Mantap. Aku tak nak mati. Okey. Aku cuba untuk melihat teras tadi dengan cara yang paling efektif dan juga okey. Sebab apa? Aku dah tak nak mati. Cepatlah, mana tempat finish ni jauh lagi ke? Alah, masih 92% tu. Lagi 4% tadi you. Aduh. Okey, sikit lagi Jadi aku dah tahu dah. Sampai situ kau terus hati-hati. Okay, aku fokus. Dan aku takkan menjarah. Ini IDJB Gaming bos. Senggol dong. Okay, tak apa. Fokus. Jangan emosi. Jangan emosi. Fokus. Alah. Astagfirullahaladzim. Main tiba-tiba bergerak sendiri pula. Okay. Aku dah sampai agak jauh ya. Memang aku fokus. Alamak, jatuh pula. Aku cuba fokus satu. Please. Aku nak finish. Okay, aku tutup fokus ni Aku tutup cuba untuk fokuskan diri ni untuk aku boleh memenangkan ini level. Okay, aku sampai dapat kapal terbang ni. Okay, aduh, telah kena satu. Okay. Okay, aman. Dari sini. Okay, aku nak kena hati-hati sebagai senjata dekat dengan tempat finish lah. Okay. Please, aku nak menang. Menang. Aku nak menang je. Please lah. Okay, sini tempat aku mati tadi. Aku boleh mati lagi. Okay. Yang finish. Yes, my man. Aku finish. Ini kali aku kasih tahu ini IDJB Gaming pantang mundur. Wow.
Okey lah guys, mungkin sampai sini saja video. Aku dah gembira sebab aku dapat menangkan game ni. Mungkin sampai sini saja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, tekan share di bawah. Terima kasih. Dan mungkin maaf kalau konten macam bosan kan, tapi yang jadi ini video. Bye bye.